Hai, Kenny dari Hikayat Tanah dan hari ini saya ada satu soalan daripada email yang saya nak jawab. Saya akan bacakan soalan, anda boleh lihat di skrin. Hai Encik Kenny, nama saya, saya dah blanko di sana, berumur 28 tahun, ada hutang piti-pitian saja. Tahun depan nak kahwin, cukup savings untuk kahwin. Bagus, cukup savings untuk kahwin. Tiada aset lagi. Saya follow channel anda di YouTube dan pernah juga tanya soalan mengenai properti. Tujuan saya hendak emailkan soalan saya adalah untuk minta pendapat anda jikalau encik berada di situasi saya. Saya sekarang kerja di Singapura sebagai engineer. Oh, bagus. Gaji 3K SGD sebulan tidak termasuk OT. Sekarang parents saya memaksa untuk membeli properti supaya lepas kahwin dah ada rumah untuk isteri. Tapi masalahnya saya tidak tahu di mana saya hendak membeli properti dan berapa lama saya hendak kerja di Singapura sebab saya baru mula kerja di sini dalam 10 bulan. Soalan saya adalah, patutkah saya belikan properti Johor dan stay di sana sementara kerja di Singapura? Beberapa tahun jual ataupun sewa kan sebelum beli properti kedua saya di hometown. Sewa dulu untuk beberapa tahun sebelum decide untuk beli properti. Berapakah usia yang sepatutnya saya beli properti ini? Usia 35 atau 40, bolehkah saya beli properti pertama saya? Saya risau encik dan memikirkan bab properti ini. Tolong saya encik untuk memberi keterangan yang lanjut daripada pihak encik. Terima kasih membaca dan membalas kebimbangan saya. Okey. Sebenarnya email macam ni daripada golongan yang muda, baru mula kerja, lepas tu nak kahwin, lebih kurang dah dekat 30 nak kahwin. Biasa saya dah ada terima banyak kali dah email macam ni di mana nak kahwin, lepas tu mak ayah paksa beli rumah sebab kata kalau beli rumah lepas kahwin ada rumah untuk isteri dan anak duduk sana. Lain kali boleh ada anak, okey? Dan jawapan saya adalah sama saja. Saya berpendapat lebih baik untuk anda sewa dahulu. Lebih-lebih lagi anda sekarang baru kerja di Singapura selama 10 bulan. 3K SGD di Singapura, kalau tolak sewa pun sekarang tinggi. Atau anda duduk di bilik saja pun tinggi. Tak cukup ya, sewa 3K sebulan SGD. Dan saya tak tahu apa perancangan anda. Kalau isteri anda nak ikut anda ke Singapura, maksudnya di sini kan anda kena belanja untuk 2 orang tau. Lepas tu kalau anda tinggal di bilik, kita kalau bujang bolehlah tinggal bilik kan. Kalau dah kahwin takkan nak tinggal bilik. Anda kena pergi sewa atau pergi dapatkan rumah sendiri mah. Atau kalau isteri anda okey, anda boleh dapatkan bilik dahulu. Bilik master ke, sebab ada tandas sendiri kan. Kalau anda tinggal di Singapura, sewa ni berikan anda banyak flexibility. Okey, kalau anda buat keputusan nak tinggal di Johor, anda boleh sewa rumah di Johor, sewa je kondominium ke apa ke di Johor dengan pendapatan SGD anda. Anda boleh dapatkan lebih kuasa membeli. Okey, jadi sewa dulu, tengok tempat tersebut, adakah anda suka tempat tersebut, adakah tempat tersebut senang, anda rasa tempat tersebut macam Johor atau Singapura ada sesuai untuk anda besarkan keluarga. Lagi satu ialah kerja anda baru 10 bulan. 10 bulan saya betul-betul tak galakkan untuk anda beli properti sebab kerja anda pun belum stabil lagi 10 bulan. Sekarang perkara berubah sekelip mata, okey? Setiap industri tidak terkecuali. Ada je industri yang anda nampak ada pengangguran, orang kena buang kerja semua tu sebab ekonomi tak baik. Okey? Jadi kita sebagai manusia, kita tak boleh ramalkan apa masa depan, tapi kita boleh buat persediaan. Jadi kalau kerja 10 bulan ni, saya rasa anda patut sewa saja, tak payah beli. Sebab lain kali ada kerja ke tak ada, kita tak tahu. Lain kali anda mungkin dapat jawatan yang lebih tinggi, lebih baik, kerja yang lebih baik
tapi pergi overseas. Macam mana rumah? Oh ya, betul, orang kata boleh sewakan. Kalau anda tak tinggal, boleh sewakan. Sewa boleh cover loan tak? Itu anda kena fikir. Lagi satu, kalau penyewa tak bayar macam mana? You dah kat overseas. Lepas tu kat sini, rumah you yang bagi pening. Baik-baik dapat sewa, sekarang penyewa tak nak bayar. Sekarang sewa sudah jatuh, rumah sudah rosak, banyak yang anda kena bayar. Lepas tu lagi pening ialah anda kena cari ejen rumah, anda kena cari tukang sendiri. You kena cari ejen rumah yang anda percayai. Banyaklah you akan kena sales stock. Lepas tu baik janganlah pening. Okay. Dan lepas kahwin kan, bro, memang kalau lepas kahwin lah, saya ada ramai kawan yang dah kahwin lah, ada savings lah untuk beli rumah dan kahwin. Tapi lepas kahwin terus gone. Kena mula dari kosong. Okay. Sebab tu saya tak galakkan anda beli rumah. Sebab savings tu, kalau savings tu jangan untuk kahwin saja. Savings tu boleh digunakan untuk memulakan hidup baru. Dan di sini saya bukan cakap pasal beli rumah untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk you dengan isteri. Buatkan saving tersebut untuk pelaburan untuk masa depan. Anda sekarang boleh sewa, tak ada salahnya sewa. Lepas tu buat pelaburan untuk masa depan untuk anda berdua. Tengok mana anda nak bekerja, anda berdua nak bekerja. Katakan mungkin masa depan anda berdua buat keputusan, kita berhijrah lah ke luar negara. Kita mungkin tinggal di Australia ke lepas Singapura. Singapura tak nak tinggal di Australia. Atau tinggal di UK. Mana tahu? Okay. Yang ini anda boleh guna pelaburan untuk masa depan. Masa depan untuk menampung kos sara hidup anak anda juga. Anak di masa depan kalau nak ada anak. Okay. Jadi jawapannya di sini, saya memang akan pilih pilihan kedua lah. Sewa. Bukan untuk beberapa tahun ya. Bagi saya sewa sampai saya bersedia untuk beli. Dan apa yang maksud bersedia ialah rumah tersebut anda berdua gabung pendapatan. Rumah tersebut tak boleh 30 installment saya cakap bank installment, tak boleh lebih 30% daripada gaji bersih anda. Okey, 30%. Katakan gaji bersih anda kalau sambung, dua-dua kerja di Singapura kan, kalau sambung ada 20,000. Kalau beli rumah kat Malaysia, installment maksimum 6,000. Okey, jangan lebih daripada itu. Jangan, kalau gaji bersih ada 20,000, anda pergi beli yang rumah yang juta-juta, lepas tu 2 orang duduk saja. Buat apa? Atau beli kondominium penthouse, lepas tu 2 orang duduk saja. Tak apa. Jangan bazir duit macam ni. Duit sepatutnya digunakan sebagai modal untuk masa depan anda. Kalau anda nak beli rumah untuk pelaburan, jujurnya saya pun tak galakkan. Saya lebih suka anda pergi tengok jalan-jalan yang lain, sebab ada banyak aset-aset yang lain yang boleh memberikan pulangan yang lebih cepat dengan risiko yang lebih rendah. Sebab kalau rumah anda beli ni, saya banyak kali cakap, rumah you beli kan, you tersangkut kan. Kalau tersangkut, memang sangkut kat sana boleh jadi sangat lama. Sebab rumah ni bukan senang nak cairkan. Dan kalau anda nak tengok pasaran pun tak tahu bila pasaran akan naik atau bila yang sesuai. Sebab anda beli pun mungkin anda beli yang terlalu mahal, atau mungkin tempat tersebut ada berubah, demografinya berubah. Jadi terlalu banyak faktor. Dan di sini saya juga nampak ada satu soalan yang anda tanya di sini, berapakah usia sepatutnya saya beli properti? Usia 35 atau 40 boleh membeli properti pertama saya. Why not? Jawapannya adalah why not? Kenapa tidak? Kalau ini adalah jalan hidup anda, okay? Anda dengan isteri, okay? Anda berdua yang menentukan apabila anda bersedia. Bukan saya, bukan parents, bukan ejen. Ejen akan kata bila masa adalah masa yang bagus untuk beli. Okay? Sebab
tugas ejen, tugas kita buat bisnes kita ialah nak selesaikan masalah anda. Dan masalah anda sekarang anda tak ada rumah, anda nak beli mah. Sebab tu ejen nak anda beli rumah. Okey, tapi keputusan akhirnya selalu bergantung kepada anda. Dan bagi saya cukuplah untuk dengan bangga, saya bukan nak kecam, tapi saya rasa sekarang kalau beli rumah waktu muda ni bukan satu kebanggaan. Okey, bahkan kalau lepas beli rumah mereka mungkin lebih miskin daripada kita yang tak ada rumah, kita pun tak tahu. Jadi jangan bandingkan hidup anda. Lain kali ada isteri, anda berdua jadi satu tim. Jangan bandingkan tim anda dengan orang lain. Okey, itu yang saya nak bagi tahu. Dan saya harap lepas ni ibu bapa di luar sana lah, masa dah lain dah sekarang. Tolong jangan paksa anak-anak anda beli rumah semata-mata nak kahwin. Ini hidup anak anda. Kalau anda nak support, apa yang saya cadangkan adalah anda suruh, apabila anak anda bersedia, suruh anak anda pergi beli rumah pilihan mereka. Okey, bajet ke apa, anda setkan satu bajet untuk anak anda. Katakan, okey nak, you pergi beli rumah maksimum 300,000. You pilih mana you nak lah, bila masa you nak. Tapi down payment 10,000, mak ayah support. Kita ada 30,000 di sini, kita support. Atau okey lah, tak apalah mak ayah saya ada down payment, tak apa, okey. Jadi 30,000 ni yang down payment ni kita bagi sebagai hadiah you masuk rumah untuk you buat ubah suai. Macam tu, bukan pergi paksa anak you pergi beli rumah tersebut, lepas tu yang bayar ialah anak you tau. Adakah kalau anda buat macam ni, anak anda tak ada duit untuk labur masa depan. Rumah tu kalau rosak ke apa-apa, tabung kecemasan pun tak ada. Jadi tolonglah, masa sudah berlalu, masa sudah lain. Dulu rumah memang kita, sebab murah rumah adalah keperluan dan sudah menjadi tradisi untuk kita sebagai lelaki, kita kena beli dan sediakan rumah untuk isteri. Tapi sekarang dah zaman moden, bolehlah berkongsi, saya keluar 50%, isteri keluar 50%, atau ada rumah pusaka, kita masuk dululah. Mertua ada rumah pusaka, tak ada masalah mah. Jangan paksa anak anda pergi beli rumah. Lepas tu anda akan membantutkan pertumbuhan pelaburan mereka, pertumbuhan masa depan mereka dari segi pelaburan dan dari segi kerjaya. Sebab kalau mereka ada rumah, mereka akan tinggal satu tempat, mereka tak boleh nak berhijrah ke, nak kerja ke tempat yang gaji lebih besar. Jadi saya rasa mentaliti ni patut tukar lah. Jadi terutamanya yang ibu bapa yang memang lahir daripada zaman boomer era. Okey, saya harap tuan dapatlah apa sedikit sebanyak pendapat saya kongsi di sini. Alright. Jadi kalau sesiapa ada soalan lagi macam ni, panjang nak cerita, saya tak boleh huraikan di TikTok, email saya akan cuba huraikan satu-satu dan cuba dapatkan, saya cuba akan jawab macam ni. Okey. Apabila anda email saya jangan bimbang, saya juga akan padamkan nama lah. Tapi saya akan jawab melalui video macam ni agar semua orang dapat sama-sama belajar. Okey. Itu saja untuk saya. Saya Kenny dari Hikayat Tanah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.